Kadang-kadang kita cuma perlu sedikit masa jauh dari bising kota untuk tarik nafas dan rasa lebih hidup. Kali ini aku di Fraser Hill, gabungan dua puncak gunung Gap dan Goose. Kabus pagi, bunyi burung dan angin sejuk hutan, semua cukup menenangkan. Tidak terlalu mencabar, tapi cukup untuk buat kita rasa dekat dengan alam. Setiap langkah bawa aku jauh dari tekanan dan dekatkan aku dengan diri sendiri dan alam. Aku di Gap Goose, bukan sekadar pendakian, tapi ini satu perjalanan. Kami dalam 28 orang kot line up dengan Encik Om. Kita orang punya MGP untuk hari ni. So kali ni aku berdua je dengan wife aku. Yang lain, kawan-kawan yang lain yang biasa ikut tak dapat join kali ni. Jadi kami berdua je lah dengan line up yang akan pergi Gap Goose untuk kali ni. Ini hari Sabtu 11 sampai 5 2025. Ni kira pengalaman pertama aku dengan wife aku lah. Kita naik yang tinggi sikit, dalam jarak dia dalam tinggi dia dalam 1300 lah, ke Gunung Gap Goose. Selalunya kita orang main dalam 400, 300 je. Kali ni kita orang test main gunung pula. Ni first time lah kita orang main gunung. Kira permulaan main gunung untuk tahun ni. Kira upgrade sikit lah mendaki. Oh, dia ada tulis kat sini lah, hati-hati ada ular berbisa. Yang ikan besar tadi. Oh, ni ada hadiah pagi ni lah. Laju kek 3 4 5 berenanglah ke depan. Sebab siapa yang juga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Ya Allah. Boleh apa-apa kita kotor. Memang first hike dia dah macam nak lah. Betul lah kata Om tadi, tak ada diskaun untuk yang first naik. Jauh ya? Memang tak nampak awal lagi. Memang macam ni je ke track dia? Yes. Sampai atas. Sampai kat gap. Sampai gap je ni? Sampai gap sini ni je. Okay. Nanti tak ada gap pesan jangan tekan sangat. Okey je. Jalan je. Nanti dah sampai kat gap tu, jadi dah besar sikit. Goose kira okey sikit lah? Okey sikit lah, tapi dia campur lah. Ada yang datar, ada yang dia gemet. Goose pacak. Dia tak ada bagi diskaun. Tak ada bagi diskaun langsung. Ini dia saya. Dengan track yang lecak lagi. Hutan Selangor memang standard punya track dia. Banyak ikan bulah. Kecuali yang 2000 meter kat atas kan. Oh, 2000 kurang lah. 2000 dia lain mosi. So memang dekat sini dia orang cakap memang naik Gap Goose ni memang takkan bersih lah badan korang. Sebab jalan dia sempit. Lepas tu dengan apa tu, becak lagi dengan berlumpur je. Memang kita takkan balik dengan keadaan bersih lah. Kita tikuk biang. Bismillah. Okay. Bismillah.
Okay, ni aku bersama dengan aku punya guide aku, sweeper MGP kita orang lah, untuk trip ke Gap Goose. Arif. Oh, Arif. Dia tak nak join. Cerita sikit Gap Goose. Okay, Gap Goose. Apa? Sejam pertama pacak ya. Layan. So tadi tinggi Gap Goose tu apa? Ketinggian Gap Goose 1183 daripada para laut. So kita bermula dengan titik 800 ya? Ya, betul. Half lah. So bila orang tahu dah naik Gap Goose 1300, tapi bendanya kita start daripada pukul 800. Bukan. Siapa nak naik lepas ni boleh rujuk Om lah. Azam nak repeat tau. Ni Om ni aku jumpa masa Hari Sukan Negara. Hari Sukan Negara. So tadi Om kata dalam dah sampai Om Ya, 10-15 minit lah. Kat sebelah ni dia kata nanti viewpoint kita orang lah. Bila sampai gap Ya. viewpoint. Nampak rauk. Oh, nampak rauk. Nampak lah tu. Apa Kebun doyan. punya track apa tu nampak lah. Oh. Ada open view lah. Nampak lah. Kalau tak ada pokok-pokok semak-semak ni, boleh nampak ke sana. 169 Harik. Setengah tu Tapi sini okey, macam rasa santai juga. Mungkin sebab ramai kita slow kan. Kalau memang slow pace sikit ni jangan tekan, relax. Lepas dia tu dah santai lah. Dia ada lah macam-macam, tapi tak ada macam ni lah. okey lah. Sebab dia landai tu kan, landai betul. Aku saja je dengan bini aku slow-slow jalan dengan Om. Kalau tidak kita habis laju. Jadi Sebab kita tunggu Om je. Kena tunggu. Dan kesian lah sweeper yang seorang kan. Jadi kami ni lah. Tapi saya memang slow pace, jangan risau. Itu sebab aku ambil dia. Sebab dulu masa dekat Batu Pahat, Pun kita kena jaga dia. dia tunggu sampai habis tu. Sekarang ini boleh lah. Itu program puncak program tu. Kena pastikan semua selamat tu. Yang hujan tu kan. Okey, betul tak? Ya. Apa? Sejam setengah kita punya pace Dari sini kita dari bawah sejam setengah. Jadi pukul 8.30 tadi. 8.30 Sekarang pukul 10. Sendiri lah tu katanya. Kira okey lah tu. Kita ada lah. Mana tak ada sini? Ni aku ambil puri daripada Decathlon. Dia tak ada sugar. So perisa dia perisa apple dan banana puri. Lepas tu guava sekali dia ada. So lepas ni kita orang akan gerak ke Goose pula. Dianggarkan dalam 2.5 jam kot kita akan sampai ke puncak Goose. Sekarang ni kita orang berada di puncak Gap dalam ketinggian 1183 meter Gunung Gap. Kita orang rest kejap dalam setengah jam. Ambil energize punya benda ni daripada Decathlon. Kasut dia mesra dengan akar. Tu jaga kepala tu ramai. Dah cerita makan dah. Dah cerita makan. Dan ni kita menuju ke Hulu Tranum
tempat viewpoint 2 km ke Terengganu dalam sejam. Dalam sejam untuk ke Ulu Terengganu. Tempat view santai. track masih lagi santai lah. Nak banding dengan gap tadi kan. Banding dengan gap tadi memang gila. Ini ada santai, banyak track, banyak banding. Tapi boleh lah, kita boleh lalu lah dia pergi. So bila sampai ke Ulu Terengganu nanti, dia dah dekat dengan Gus. Mana nak ke Gus tu lah yang baru track yang Om kata akan mencabar sikit lah. Dah sepanjang Ulu Terengganu ni. Oh ni? Macam ni je. Dia akan campur-campur. Kita akan yang pacak akar. Tak adalah macam gap Dia ni. daripada Terengganu tu nak ke Gus tak jauh dah. Jalan dia? Jalan dia last yang pacak. Last lah macam lah. Tapi sekarang ni enjoy kat sini lah. Ni macam ni lah. Ni nanti kan kita ada pacak sikit. Dia pergi santai balik. Okey. Kita track dia okey lah. Dia roller coaster lah, orang cakap roller coaster. Turun naik. Roller coaster yang newbie macam kami boleh naik lah. Betul. Orang kata mesra newbie lah. Macam newbie. Dapat 2 gunung. Betul. Betul lah orang cakap yang ni memang mesra newbie lah. Dapat 2 gunung, dapat Mozi Forest. Sebab bla-bla. selalunya tempat-tempat yang aku naik bukit ke apa kan, aku akan tengok termometer daripada bini aku. Dia kalau termometer dia naik, itu tempat susah lah. Tapi yang aku pelik sekarang ni kat Gap Ghost ni kan, orang dekat Gap Ghost ni dia diam. Dia senyum, yang banyak relax kan. Aku pelik tak? Sebab aku dah risau dah, aku berdoa tadi lah. Kita doa kat Tuhan lah, semoga lindungi hati aku, kesabaran aku, kesabaran bini aku, kesabaran kita orang punya MGP untuk jaga kita orang. Kita alhamdulillah semua jalan lancar setakat ni. Taranum. Mini Taranum. Yang halus yang kurus. Yang mulus. Yang mulus yang Kori kurus. rupanya. Dulu terang. Oh, kita ada Kori yang baca Terengganu. Mini Taranum, kita bagi mini Taranum. Ini Terengganu. Betul lah, Terengganu Ni kita laluan ni hutan simpan Ulu Terengganu. betul tu. Hutan simpan Forest Reserve Ulu Terengganu. Okey, Roger. Jom. Dah mula rasa kat betis tu ngap. Tapi tak nak krem lagi lah. Tapi dah mula rasa. So aku dah mula krem. Kita naik slow insya-Allah. Untuk pengetahuan korang kan, sekarang ni keadaan kawasan ni memang rasa fresh gila, sejuk je. Dan suasana macam ni dah rasa macam dia mungkin kot menyebabkan bini aku pun tak ada rasa macam nak tekanan. Sebab bila suasana tu seronok kan, rasa macam healing je lah kan. Si sejuk ni, masalah tempat-tempat sejuk ni selalunya kita akan rasa tenang. So kami pun sekarang ni tengah bertenang lah. Suasana yang memang layan lah. Sedap. Belum bersedia lagi. Okay. Bismillah. Turun sampai ke bawah. Naik pun 3 orang lagi. Bajak. Last pacak sebelum sampai Gus. Memang pacak betul yang last ni.
10 minit je. 2 minit je. 2 minit je. 2 minit So, 250 kan. Nombor 1 kita kat atas. Alright. Satu Baik. Sampai. Depan ni je. Last. Memang last puncak ni. Ada sikit lagi. Lepas ni kot, lepas simpan kot. Lepas simpan. Our first mountain view. RM2. Sini. Kiri. Kiri sini. Sini tu nak lagi. Sampai ke puncak. Sampai. Pada. Siapa tu? Tiba aku tahu. Sampai. Siapa yang belakang lagi? So 1.14 kita sampai. Kita peak. Lulus mangkuk. Lagi pada. Okey. Boleh juga kok. Dapat air teh. Dapat air teh pin. Hang dah ada kan? So, kita nak lepak-lepak. Ada dekat. Lepak-lepak dulu, makan nasi lemak, minum kopi. Lepas tu nak pergi ke Mozi dengan tempat view dekat Batu tu. Sebab saya kan jenis Baru tengah dalam pukul 2.30. nampak dah makan dia laju lah. Loncat je kan. Sedap air ni. Sebelum balik kita orang lepak kejap, ambil gambar dekat kawasan Mozi. Tadi kan sebab hujan, kira macam rugi dah pula kata ambil gambar area sini. Nak datang lagi tak tahu bila. Cinta lah. Agak teruk lah nak sampai ke semangkuk ni, agak teruk. Agak memang teruk. Boleh. So, lepas ni kita nak pergi Sini cantik kot rasa. ni. Kan? So dari jarak ke sini tadi dekat je daripada tempat kita orang buat camp tadi. Dekat base camp kat sini dekat je. Kita punya MGP dah tunggu. So sekarang ni kita nak turun. Ya, turun beransur balik lah. Jam dah pukul ni 2.30. So kita orang gerak daripada base camp ke bawah. Duit balik ni penuh dengan kabus. Allah. Kabus. Apa? 8 jam 8 jam 40 minit. 8 jam 40 minit. Hampir 9 jam. Iya. Seperti ya. Masuk OT. Orang kerja pun dah balik kerja dah. Tambah. Ni tambah OT. Wah. Akhirnya kita dengar juga bunyi jalan, bunyi kereta. Yang keadaan trek yang betul-betul mencabar. Habis dah tak nampak macam orang berkasut lah. Tu dia
Kita orang punya jalan masuk tadi. Oh, hari sampai juga. 9 jam. Hampir 9 jam perjalanan pergi balik. Kami start dari dalam pukul 8.30 pagi. Sekarang dah pukul 6. Stop dulu cerita pasal hiking. Jom kita bergerak. Turun. Bang, suria sudah habis lah? Sudah habis. Mau pergi Satu repeat lah? bangunan sudah siap. Mau kita stop ah? Besok mari ah? Pergi stop baru ah? Esok mari balik ah. Boleh. Okay, slow. Alhamdulillah akhirnya sampai ke lorong ini. Dengan lecah tengok member. Aduh, tuan sikit ke dah okey. Dia apa? Tanah kita, main tanah. Tanah. Wah, hujan ni. Kau-kau kan. Oh, siapa yang paling bersih tu respect lah. Okay. Habis, sampai. Oh, selesai. Last man, keluar. Ha? Alhamdulillah. Kata orang Perak belotin habis ni. Alhamdulillah, misi 2025 kami untuk first naik gunung pada tahun 2025 ni dan sepanjang umur kami lah. So kami dah berjaya first gunung kami di Cape Goose, Fraser Hill. Jadi 1,300. Ketinggian dia 1,300 lah untuk ke Bukit Goose. Jadi untuk ke gunung, sorry, bukan bukit, gunung. Tadi kita melalui dua gunung tadi. Mula-mula kita masuk tadi terus ke Gunung Gap. Tinggi dia 1180 lebih macam tu. Lepas tu kita terus ke apa ya? Yang Ulu Tranum ya? Ulu Tranum. Itu tempat yang macam checkpoint lah. Checkpoint ataupun untuk view punya. Last kita ke Gunung Goose, tinggi 1,300 lebih. So tinggal je kami. Selepas 9 jam kami berada di sini. Dah macam apa dah. Memang betul-betul kali ni kami betul-betul over lah. Tapi alhamdulillah lah kami berdua misi selamat sampai ke tempat parking. So kami nak bersih-bersihkan diri, nak lepas tu bersiap untuk balik ke rumah lah. Dah 9 jam tinggal anak kan. So balik lah. Okay, kita jumpa lagi di next episode kami, next adventure kami outdoor lagi gini. Bye bye.